Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Hukum poligami haram hukum dia. Yang kedua, bantah pada suami kahwin lain. Kenapa awak bantah suami awak kahwin lain? Sebab dia tak mampu, Ustaz. Dia tak mampu. Sekarang ni gaji dia 1,600. 1,600 ringgit ke 1,600? 1,600. Sewa rumah 400. Bayar kereta 400. Sudah 8. Anak yuran-yuran anak sewa bas sekolah semua 400. Tak cukup, Ustaz. Sekarang ni makan minum duit saya. Api air duit saya. Kalau saya tak tolong, dia tak boleh bantu dan dia tak boleh tanggung keluarga kami. Tiba-tiba dia cakap dia nak kahwin lagi seorang. Kalau gajinya 16,000, saya tak kisah, Ustaz. Masalah dia 1,600. Saya bantah dia kahwin lain sebab dia tak mampu. Yang ni bantah macam ni boleh. Bantah macam ni dibenarkan syarak. Dia boleh pergi report kat qadhi. Tunjukkan perbelanjaan macam mana, gaji suami macam mana. Yang tak bolehnya bantah pada hukum. Kami bantah hukum ni tak adil. Murtad perempuan yang bantah ni. Tapi kalau dia bantah sebab suaminya tak layak, boleh. Dengan saya pun Tuan Hakim dia tak balik. Dia tak bagi anak-anak saya, tak bagi nafkah anak saya, tak pernah hantar anak saya pergi sekolah, tak pernah hantar anak saya pergi klinik kalau sakit demam. Dengan saya pun dia tak bagi nafkah, tiba-tiba dia nak kahwin lain. Saya bantah. Maka pada bantahan itu hukumnya boleh. Sebab suami itu tak layak kahwin lain. Yang tu tak apa. Jadi ibu-ibu, isteri-isteri sekarang nak bantah suami atas sebab apa? Kalau atas sebab yang tadi, bantah suami tak mampu, silakan. Suami pula bangun. Bila isteri buat penghujahan, suami pula bangun. Objection, Your Honor. Ni cerita Hindustan. Memang saya akui gaji saya 1,600. Tapi 1,600 ni semua habis untuk isteri pertama. Yuran, makan, minum apa semua. Yang saya nak kahwin lagi seorang ini, memang saya nak kahwin lagi seorang. Dan bakal isteri saya pula akan tanggung perbelanjaan saya. Sebab tu saya nak kahwin. Dan bakal isteri saya yang kedua kata, dia takkan minta duit pada saya. Dia tak suruh saya bayar rumah dia, kereta dia, alat make up dia. Dia tak minta satu sen pun daripada saya. Yang dia nak bukan itu, yang dia nak saya je. Dan saya rasa saya mampu memberikan saya pada dia. Hakim akan panggil pula bakal isteri dia. Gaji kamu berapa? Gaji tu hakim berapa? Sudah, dia tanya hakim pula. Saya 10,000. Saya 4 kali tu hakim. Kalau ikut hukum saya tu hakim, saya boleh nikah 4 tu hakim. Tapi pasal saya perempuan saja, sebab tu saya tak boleh nikah 4. Sekarang saya nak tanggung suami saya kalau kahwin. Ini dipanggil sebagai Mishar Umar. Hukumnya sah. Hukum sah lah. Buat surat perjanjian. Okey, segala rumah, sewa apa semuanya, isteri tak tuntut. Isteri hanya tuntut nafkah batin saja. Clear. Tak ada apa masalah. Jadi suami ni kena perkemah nafkah batin je lah. Carilah dok ke apa itu kerja dia. Ini yang tak apa kalau isteri sanggup. Tak jadi hal. Tak ada masalah apa. Ada sahabat saya yang kahwin 3 tuan-tuan. Tak kerja apa, menganggur. Tapi 3 isteri. 3 toke tom yam. Restoran tom yam. Dan isteri ni bagi dekat dia sebulan 600 setiap isteri. Dapat dekat dia 1,800 sebulan. Apa kerja dia? Ambil anak, hantar anak sekolah, basuh kain, lipat kain, kemas rumah. Itulah kerja dia. Duduk di kedai jadi cashier, sehari pergi beli barang di pasar borong. Itulah kerja dia. Dan dia memang tak kerja. Kerjanya ialah suri rumah tangga. Isteri dia pula ada pekerja. Isteri dia jadi toke restoran tom yam.
Dan isteri dia tak apa, memang kami tak bagi dia kerja, jaga kami, jaga anak-anak pergi sekolah. Kalau cikgu suruh main sekolah, sign buku kemajuan, dia pergi. Itulah kerja suami dia. Subhanallah. Lepas tu suami dia duduk di rumah pakai kain batik elok, tuan-tuan. Ada sahabat saya di Pulau Pinang orang ni. 3 isteri dia, tuan-tuan. Lagi sempoi. Baik, kemudian. Dan katanya lagi, maka tiadalah yang terlebih jahat. Kerana firman Tuhan, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Kataan Allah dalam Quran, maka bernikahlah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan. 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu takut kamu tak boleh berlaku adil, fawahidah, seorang pun cukuplah. Allah kata kahwinlah, 2 pun boleh, 3 pun boleh, 4 pun boleh. Tapi kalau takut tang adil, seorang. Jangan banyak-banyak payah, penin, tuan-tuan. Orang yang banyak isteri ni penin. Ya, kawan duduk lama sikit, kawan marah. Duduk rumah isteri muda, isteri tua telefon, isteri muda marah. Macam tak ada masa lain nak telefon. Asal balik rumah kita telefon. Asal telefon balik rumah kita. Gaduh lagi, tuan-tuan, macam-macam lah. Jadi orang yang kena kekuatan mental, nak kahwin 2-3 ni mesti kena kekuatan mental, bukan kekuatan badannya. Dia duk kira kekuatan badan dia. Saya mampu, Ustaz. Kopi apa saya tak makan, Ustaz. Semua mai secawan pun saya telan, Ustaz. Bukan kira yang tu, dia ada kekuatan mental, nak pujuk isteri sana, nak tackle hati isteri sini. Ini yang kena ada kekuatan fizikal dan kekuatan mental. Kalau agak-agak tak boleh adil, seorang sudahlah. Sesudut pening-pening, layan seorang tu pun cukup. Nak layan dua-dua ni payah. Sekali bawa pergi ke bilion, kawan ni pun nak ikut. Abang dengan kak tu boleh pergi bilion, kita pergi kedai runcit mamak aja. Mana haji? Dia pun nak berjalan juga. Abang kalau masuk Giant, ambil kak sulung, letak atas troli, abang tolak. Tapi kalau saya masuk dalam Giant, saya kena tolak abang. Mana haji? Kalau tuan-tuan boleh handle benda-benda itu, silakan. Kalau agak-agak tak boleh, cukuplah tuan-tuan. Hak ada di rumah tu okey dah. Tuan-tuan perkemas yang itu je lagi. Memanglah kita tengok yang lain tu kita berkenan. Kita kata apa? Dulu tak jumpa lah, baru jumpa dah garu kepala. Elok anak muda ramai, kita rambut pun tak apa nak ada dah, baru jumpa. Dulu tak mau jumpa, nak buat macam mana? Dah jodoh. Orang Islam yang baik ialah orang yang merasakan bahawa tiap-tiap hari dia kahwin baru. Suami yang baik ialah suami isteri yang rasa macam baru kahwin. Tiap-tiap hari baru kahwin. Itulah dia bagus. Kita anggap, kita rasa macam kita mula-mula kahwin dengan isteri kita. Barulah bahagia. Sebab tu di sini peranan suami kena main penting. Cuba jadikan rumah kita tu macam rumah baru kahwin. Cadarnya tiap-tiap hari tukar. Cadar katil. Semalam hijau, hari ni biru, besok merah, lusa ungu. Tulat tak ada cadar, katil saja. Jadi suami ni rasa macam-macam. Hari ni apa pula kalah. Ini daripada mula menikah sampai tak ada bunga dah cadar. Sampai suami tanya, asal saya cadar ni warna apa? Lupa lah, tuan-tuan. Sampai hilang dah. Macam mana? Sebab tu dia kena rasa macam baru kahwin tiap-tiap hari. Hari ni sikat rambut belah tepi, besok sikat rambut belah tengah. Kena buat. Suami-suami pun kena buat. Hari ni rambut jenis kojek tajam semua, besok rambut jenis Piramli kan. Semua kita buat. Ini yang disuruh dalam agama, memvariasikan ya layanan kasih sayang. Maka tak teringinlah bab nikah dua ni. Tetapi ada sebab kenapa Allah kahwin, Allah jadikan kahwin tu 2, 3, 4. Ada sebab. Kita tak boleh bantah masalah poligami ni. Kita nak ambil monogami, tak boleh.
Ada sebablah Tuhan jadikan macam ini. Selera manusia berbeza. Ada orang nasi dia makan ikan cukup dah. Nasi putih ikan goreng. Clear. Dia pejam mata, dia ngak dia makan. Ada orang kalau tak ada ikan, kalau tak ada sambal, tak ada ayam, tak ada daging, dia tak boleh. Dia nak juga. Aku mana mahu ayam seorang. Ayam. Aku pun nak daging juga. Tabiat macam itu. Begitulah dalam manusia. Manusia macam itu. Seorang isteri tak cukup dia. Sebab tu kadang-kadang isteri tu pergi minang untuk suami dia. Saya jumpa banyak kes isteri minang untuk suami. Banyak kes. Sampai keluar dalam surat khabar berita harian dulu. Orang Batu Kurau. Isteri pergi minang untuk suami. Suaminya hanya jaga je tuan-tuan. Berapa sen gaji jaga? Murah je. Tapi suami ni jaga, isteri pergi minang, bawa tepak sirih lagi. Pinang janda untuk suami dia. Dan janda tu terima. Suami ni, isteri dia solek, gunting rambut, pakai baju Melayu, pakai butang, pakai sampin. Suami tu ikat sampin. Masa akad nikah. Suami sarung cincin, isteri carun cincin pada madu. Ni di Batu Kurau. Dan mereka saya dengar cerita sekarang ni duduk serumah. Sekarang ni duduk serumah. Subhanallah. Pi Taiping tu tuan-tuan, dua-dua duduk di belakang naik kereta, suami depan driver, dua-dua duduk belakang. Pi melawat zoo Taiping. La ilaha illallah. Jadi ada sebab macam itu. Orang akan kata perempuan tu bodoh, tak ada akal, guna-guna, udah kena guna-guna dengan suami, sebab tu dia pergi minang. Tidak. Cuba tuan-tuan pergi tanya dekat dia, akak ni kenapa akak pergi minang untuk suami akak? Aku yang nanggung, aku tahulah. Yang susahnya aku tahulah. Kamu tahu apa aku? Sebab ada orang perempuan kata dia, kamu ni bodoh lah, adakah benarkan suami kahwin lain? Kalau aku hidup, dia tak bagi. Sampai mati pun aku tak bagi. Yang tanggungnya aku, bukannya kamu. Apa maksud dia? Wallahualam. Fikir-fikirkanlah sendiri tentang. Ada jenis macam itu, dia tak cukup ikan. Ikan seekor dia tak cukup, dia nak ni jenis tu. Jenis tu masalah tu. Ada jenis laki-laki macam itu. Isteri dah pakai tudung dah, nak pergi kerja, tudung semua dah. Aku nak ni, dia tarik tudung tu pula. Saat lagi balik kerja, dia nak, saat lagi nak pergi, oh Allahu Akbar, dia jenis apa ni? Nak kata makan ubat? Tidak. Memang Tuhan bagi dekat dia. Sebab tu ada wujudnya kahwin 2, 3, 4. Mungkin dia mengamalkan senaman rimau, dan sebagainya. Ada sebab Allah Ta'ala bagi kahwin 2, 3, 4 ni sebab pada orang perempuan. Dia tak boleh zuriat, dia sakit, dia tak boleh layan suami dia. Memang dia tak boleh layan. Profession saya ni ustaz, profession tak boleh layan suami. Betul cakap ustaz. Memang saya pun akur pada masalah itu. Saya benarkanlah suami saya kahwin lain. Sebab kerjaya saya ni memang kerjaya tak boleh layan suami sangat. Saya sakit, saya ada masalah. Kadang-kadang saya sibuk jaga orang, suami saya tak jaga. Biarlah dia kahwin lain ustaz, asalkan jaga dia. Kadang-kadang saya on call, in call, out call, macam-macam call ustaz. Terpaksa lah ustaz, biarlah. Ini bentuk-bentuk yang Allah tahu. Sebab apa wujudnya kahwin 2, 3, 4 itu? Jangan kata kita benci kahwin 2, 3, 4. Benci pada orang yang jadi madu. Jangan. Kadang-kadang mungkin adik kita terpaksa jadi madu. Mungkin kita satu hari akan jadi madu orang. Sebab kita tak tahu di zaman akhir ini perempuan terlalu ramai nak dinisbahkan dengan laki-laki. Bayangkan bagi perempuan yang tidak ada suami, hidup macam mana? Memang daripada satu sudut dia boleh pujuk hati dia. Bujang lagi senang ustaz, bukan berapa nak bangkit pun senang. Bujang lagi senang ustaz, tak payah nak masak, senang ustaz. Betul, di mulut memang kamu cakap, di dalam hati
kesunyian, kesempurnaan jiwa, ketenangan hati. Itu yang tak dapat dibeli. Dengan hidup berpasangan itu menjadikan tenang jiwa, menjadikan kesunyian hilang, dan menjadikan lebih cerdik, lebih matang dan lebih sabar. Sebab itulah dijadikan kahwin. Sebab akan ada wujudnya zaman-zaman ini. Zaman laki-laki yang baik terlalu sedikit, yang bercambah banyaknya laki-laki jahat. Sebaliknya perempuan terlalu ramai. Kalau tak diambil sebagai 2, 3 dan 4, maka akan merosakkan masyarakat. Sebab itulah Islam mengaturkan perjalanan ini. Diambilnya secara sah, diberinya nafkah, diberinya tanggungan, diberinya tanggungjawab. Bukan macam agama-agama lain. Kahwin 2 tak boleh, kahwin 3, 4 tak boleh, simpan boleh. Jadi perempuan simpanan boleh, jadi pemuah nafsu boleh. Mana yang lebih mulia? Adakah menjadi halal, diberi tanggungjawab dan diberikan nafkah, ataupun sekadar untuk dijadikan sebagai alat simpanan? Mana yang lebih baik? Baik, kemudian, dan menyuruh pula oleh Nabi SAW akan bernikah, dan bersabdanya, hai segala orang yang muda, nikahlah barang yang mampu daripada kamu akan bernikah. Orang muda-muda Nabi kata kahwin. Dengan sebab minyak naik, mas kahwin pun naik, hantaran pun naik sekarang. Ketera ni mana nak dapat dah RM8, RM9. Lah semua RM10. Siapa lagi nak bagi? Macam dulu di kampung-kampung, pekan-pekan kecil, satu kepala RM7. Sekarang tak ada dah. Ya, semua mahal. Maka dengan sebab mahal, hantaran pun dah mahal sekarang. Jadi tuan-tuan tak payahlah buat kenduri besar-besar. Buat kenduri di surah ni pun cukup lah. Macam kita ni, ijtimak ilmu kita hari Sabtu, buat kenduri kahwin hari ni. Jamuan tadi, nasi lemak. Tu, kuih apa tadi? Kuih apa? Lupa lah pun. Ya, apa? Papai apa nama? Popiah. Papai pula dah. Tu, popiah pun sudah lah. Tu pun kira kenduri dah tu. Dah tu. Jamuan kita pagi tadi ditajak oleh Haji Mat dan Kak Mun yang melangsungkan perkahwinan anaknya Dolah dan Siti. Itulah kenduri kahwinnya. Nasi lemak sebungkus, popiah 2 batang dah. Kenduri kahwin dah tu. Kenduri. Jimat lah. Jimat. Datanglah harga minyak $400 satu tong pun, itulah kenduri dia. Jimatlah tuan-tuan. Baik, kemudian maka dia kata orang muda yang kuasa kahwin. Yang kuasa ni maksudnya apa? Yang kuasa tu maksudnya apa? Yang kuasa di sini bukan maksud ada duit. Tentang buka hadis tentang ayat itu. Baharul Mazi jilid 8. Dia bincangkan ayat ini. Maksud kuasa tu apa? Kuasa di sini bukan ada duit, yang mampu. Yang kuasa ni makna yang mampu. Banyak orang yang mampu tapi tak wajib kahwin. Duit berselerak. Dalam bank tu tolak semua duit orang, duit dia. Wah, bayangkan punya banyaknya duit. Tolak habislah duit orang lain tu, dia punya. Subhanallah. Tapi tak boleh kahwin. Sebab tak mampu. Mampu di sini maknanya apa? Mampu daripada segi tenaga, kebolehan. Sebab banyak orang ada duit tapi tak mampu. Tuan-tuan nampak ada alas meja saya ni? Ni, nampak ada alas meja saya ni? Bukan boleh naik ni. Nampak tak? Tak boleh naik. Angkat pergi naik. Ni nama dia tak mampu. Faham tak ni? Ya. Yang tak faham, tanya yang faham. Walaupun duit banyak. Duit banyak, barang mah banyak, handphone banyak, kereta banyak, rumah banyak, duit banyak. Kenapa kamu tak kahwin? Saya tak boleh kahwin. Kalau saya kahwin pun, saya tak membahagiakan isteri saya. Lah, tak bahagia apa? Duit kamu banyak. Betul, duit saya banyak. Tapi saya tak mampu. Inilah masalah dia. Tapi, kalau duit tak ada, mampunya.
Mampunya okey. Aku nak kahwin mah nak kahwin, tapi duit tak ada. Okey, masalah dia bukan duit tak ada. Kau mampu tak? Tu tak masalah apa. Okey, kahwinlah. Selepas kahwin dia boleh cari rezeki. Tuan-tuan di sini belum kahwin dulu. Pinggan berapa buah? Gelas berapa biji sebelum kahwin? Motosikal aja. Keplekat 2 helai. Tu pun pasal pergi ziarah orang mati dapat keplekat. Dapatlah 2 helai. Kalau tidak selai aja. Itu masa bujang. Tilam nipis aja. Tali besen pun kongsi dengan radio. Pada zaman dulu punya tu itulah mampu beli pun. Tetapi selepas kahwin Tuhan bagi mampu tak? Kereta dah banyak, rumah sewa ada, motosikal ada, semua ada. Rebek mendapat, semua dapat. Tetapi kalau tak mampu daripada segi tenaga, tak boleh buat apa. Sebab itulah di sini dia kata, wahai anak muda, jangan bagi alasan gaji murah tak nak kahwin. Jangan bagi alasan kerja tak tetap tak nak kahwin. Jangan bagi alasan kerja tak berapa nak confirm lagi tak nak kahwin. Kalau kamu ada keinginan, kamu ada nafsu, kamu boleh melayan nafsu kamu, kahwinlah. InsyaAllah selepas kamu kahwin ada rezekinya. Dan kata dia lagi, maka hendaklah kamu beristeri. Dah bawa usung sana sini, bercinta sana sini, berkawan sana sini, dating sana sini, kenapa tak kahwin? Kahwinlah. Maka sesungguhnya beristeri itu memejamkan ia bagi mata. Bila dah kahwin tak tengok dah orang lain. Dan memeliharakan bagi kemaluan. Dan barang siapa tiada sanggup, tak sanggup nak kahwin, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu melemahkan syahwat. Habis. Baik, tandakan di situ. Baik, ada apa-apa soalan? Ya. Ya. Derhaka. Atas dasar apa yang sebabkan kita izin suami? Baik, atas dasar apa yang seorang isteri tidak perlu minta izin suami nak keluar rumah? Atas benda darurah. Pertama, darurah. Apa dia darurah? Rumah terbakar, rumah banjir, rumah runtuh, boleh keluar. Jangan rumah terbakar tak nak keluar, dikuncinya grill. Bomba kata, kak keluar kak, rumah terbakar ni. Suami tak bagi. Dengar tuan-tuan, itu mati katak nama dia. Yang kedua, boleh keluar rumah tanpa izin kerana menuntut ilmu. Walaupun suami tak bagi, boleh keluar rumah kerana belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain, bukan ilmu fardu kifayah. Bukan ilmu harus belajar, bukan. Fardu ain sahaja. Ini boleh keluar rumah darurah dan menuntut ilmu. Suami tak tahu, suami tak izin pun boleh keluar kerana dua sebab tadi. Tapi kalau saja nak pergi ziarah orang sakit, nak pergi beli tilam, ya, lori jual tilam lalu, tilam tukar yang lama, beli yang baru, dia kejut lori tilam tu tanpa izin suami dia, tak boleh lah. Pasal dia keluar dari rumah. Boleh ya? Ada lagi masalah ni? Adik-adik tahfiz ada masalah suami isteri? Tak ada lah. Kalau mereka ada soalan ke, wallahualam lah. Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi majlis ilmu kita pagi ini dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahil